Skuad Harimau Malaya bakal diperkuatkan dengan kehadiran 7 pemain Malaysia yang berpangkalan di luar negara. Perkembangan ini dikongsikan DYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, apabila mengulas kemenangan 2-0 pasukan itu ke atas Nepal pada 25 Mac lalu. Sebelum ini, skuad negara diperkuatkan dengan kehadiran Jeneral Tengah Portimonense, Hector Havel dan pemain pertahanan CD Tenerife B, Gabriel Palmero. Havel kemudiannya dipilih Peter Klamovski untuk beraksi dalam kesebelasan utama Harimau Malaya menentang The Gorkhales. Graduan Akademi Edu Den Haag itu membalas kepercayaan jurulatih Australia itu dengan meledakkan gol pertama aksi berkenaan. Havel turut menjayakan sepakan percuma yang membawa kepada gol kedua yang dijaringkan Corbin Ong. Impak besar pemain berusia 28 tahun itu menyebabkan beliau dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Perancang tengah Australia, Ryan Tiak mengesahkan bahawa dirinya sememangnya memiliki pertalian darah dengan Malaysia. Tonggak berusia 24 tahun itu merupakan antara prospek tengah terbaik di A-League setelah menyinar bersama Melbourne Victory musim 2024-25. Beliau bagaimanapun menjadi rebutan tiga negara iaitu Australia, China dan Malaysia tatkala beliau masih layak mewakili tiga negara ini. Tiak dalam satu sesi temu bual bersama ESPN Asia, tonggak kelahiran Sydney itu mengakui telah dihubungi oleh Persatuan Bola Sepak China, CFA, baru-baru ini. Mereka, CFA, menghubungi saya. Saya tidak begitu suka terlibat dalam perbualan itu, jadi saya membiarkannya kepada ejen saya. Pendirian saya sangat jelas sejak permulaan karier bola sepak saya bahawa matlamat saya adalah bermain untuk sosis Rus, jelasnya. Bek Harimau Malaya, Harith Haikal membalas kepercayaan sulung yang diterima oleh Peter Klamovski dengan pamer aksi cemerlang ketika bertemu Nepal pada Selasa. Pada Selasa, skuad Harimau Malaya turun buat kali pertama di bawah kendalian jurulatih dari Australia, Peter Klamovski dengan misi meraih 3 mata ke atas Nepal dalam aksi sulung ini. Kelibat Harith Haikal menjadi pilihan Peter Klamovski untuk mengisi posisi pertahanan tengah bersama Matt Davis dan Shahrul Saad bagi membentuk 3 rangkaian benteng ampur. Aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim itu berakhir dengan kemenangan 2-0 memihak pasukan negara hasil 2 gol daripada pemain baharu, Hector Havel serta Corbin Ong. Kelibat Harith Haikal menjadi pilihan Peter Klamovski untuk mengisi posisi pertahanan tengah bersama Matt Davis dan Shahrul Saad bagi membentuk 3 rangkaian benteng ampur.